Hai, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda cara untuk kita dapatkan simulator QST secara percuma. Jadi sekarang ni, anda first of all anda pergi ke website Bursa Malaysia Derivative Simulation. Ini adalah website dia. Anda boleh lihat ini adalah websitenya. Anda tekan sahaja Derivative Trading Simulator ni, anda akan redirect kepada Bursa Marketplace, which is Derivative Trading Simulator lah. Okey, ini interface-nya. Anda pergi ke bahagian bawah sikit. Looking for a tool to familiarize yourself with futures trading without risking your capital. It's a demo simulation lah. Which is this one. So sekarang ni anda nampak the button start now. Alright, anda boleh tekan this one. Tapi before tu, anda kena tengok dekat sini, anda boleh enjoy a free subscription account that's valid for 30 days. Jadi kalau anda daftar ni, ianya hanya valid untuk 30 hari sahaja. Dan anda boleh akses untuk web version ataupun mobile apps. Dia bukannya desktop version lah. So, tapi anda still boleh buat demo menggunakan mobile version ataupun web version. So, anda boleh subscribe. Ini salah satu cara untuk anda dapatkan QST tanpa perlu subscription bulanan. So, anda tekan saja start now. So, anda pergi leave page. Right, this one. So, dekat sini anda boleh masukkanlah username anda, password, verify password. Lepas tu, sekian yang lain ni pun anda masukkan. Alright? Maklumat-maklumat yang diperlukan lah. So, satu tips tambahan untuk email ni, anda boleh juga nak guna temporary email. Siapa yang tahu berkenaan dengan 5-minute mails, 10 minutes mails, that one is temporary lah. Kalau anda nak buat banyak account lah, anda boleh guna temporary email. Okay? So, tak perlulah anda nak guna email anda create banyak-banyak kali. So, anda boleh gunakan temporary email pun boleh, tak ada masalah. So, di sana anda tekan subscribe. Lepas tu dekat platform, dekat email nanti dia akan ada satu link untuk activation. Anda masukkan untuk activation. Lepas tu boleh gunalah macam biasa. Okay. So dekat sini is anda boleh menggunakan platform QST secara percuma. Lepas tu apa frequently asked question anda boleh baca lah. Siapa provider is QST. This one, do I get any virtual startup? Ini anda boleh baca lah frequently asked question yang ada. Okay. So semoga bermanfaat. Happy trading. Thank you very much.